Ini adalah 5 tabiat yang akan merosakkan gearbox korang. Kalau korang ada tabiat-tabiat ni, lebih baik korang hentikan sekarang. Yang pertama sekali, tak lain tak bukan, korang servis tak on time. Drag dia punya servis. Sepatutnya nak kena servis minyak gearbox ni setiap 20,000 km. Setiap 40,000 km tukar sekali dengan auto filter untuk panjangkan lagi jangka hayat gearbox korang. Yang kedua pula, tergesa-gesa nak keluar parking. Kalau kata korang nak keluar parking, belakang tu ada kereta tengah tunggu korang. Time tu korang mesti macam tengah gear reverse, korang dah habis keluar dah, kereta tu tak dan berhenti lagi, korang D terus. Sama juga macam kalau korang nak masuk parking, time gear tengah D tu belum berhenti habis lagi, korang dah R dah. Yang ketiga pula, tak panaskan enjin. Mesti ramai yang tak percaya kan, apa kena-mengena enjin dengan gearbox. Yelah, banyak kereta baru sekarang ni teknologi dia dah canggih, tak payah panaskan enjin pun boleh terus jalan. Tapi gearbox tu still kena panaskan. Minyak gearbox tu dia perlu bekerja dalam keadaan yang panas lah, supaya pressure dia cukup untuk dia bekerja dengan baik. Yang keempat, masa stop dekat traffic light tu, gear dia tu dekat D saja. Lepas tu dia tekan brake. Masa korang berhenti dekat traffic light tu, korang tak tukar gear tu kepada N, dia bagi pressure yang tinggi lah dekat gearbox korang tu. Yang kelima pula, kaki lenjan. Aku dah banyak sangat dah cerita pasal kaki lenjan ni. Korang sendiri fikirlah kaki lenjan tu apa kan, macam mana kaki lenjan tu. Yang kaki lenjan kat luar sana tu, lagi-lagi yang lenjan CVT tu, cuba korang komen kat bawah, apa maksud kaki lenjan. So untuk korang kat luar sana, kalau korang nak checking gearbox CVT korang ataupun gearbox AT ke, DCT ke, DSG ke, boleh hubungi kami Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.